أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tawaduri Maya Satu Muka sembilan kok. Muka sembilan di Tumma ada. Bagi yang ke sebelah. Leluar. di muka Sembilan. 9. Ya. Tidak. Leluar. Macam udah lah hari kita baca semula. Ni kita buat ni. Di muka. Tunggu lah. Nanti kita ulang. Sekolah apa ni? Sekolah ni. Dia panggil apa? Kita bisa. Ni. Tarik apa salah lebih kau. Kita tarik. Aqwalun wa af'alun muqtadatun bitakbir wa muqtadat bitaslim bisyara'itil maqsusah. Kita tarik. Ni dia panggil ni. Ni dia panggil mana zihir. Mana zihir itu? Dia panggil juga makna hakiki bagi semaya. Dia panggil hamahiyah bagi semaya. Sampai dia hak dia panggil makna kulli. Dia nama apa? Ni semaya Z luar, semaya umar luar. Itu dia panggil mana pun. Jadi dia panggil makna masodak. Jadi dia panggil pula ni. Juz'iyun ni. Saya juz'iyun satu juz'i daripada mana kulli. Dan kita tahu kat dia juz'i kita. Kulli ni wak muntadah. Wak khobar. Juz'i ni masodak ni kita wak khobar. So. Kita tahu. Semaya zi aqwalu awal. Semaya umat aqwalu. Kalau dia kata mafhum ni anak ni. Dan dia panggil ni mafhum, dia bagi makna zihir pun dia panggil. Ya, ni kita baca maka lapan. Tapi kita baca semula di situ. Qauluhu wa takunu. Ni kata Syekh Yasin Janaka dua Syasyatu. Dia kata terkadang adalah juz'iyah wad'an. Wad'u di juz'i. Kita kata kalau wad'u di juz'i sebelah pasalah ni. Dia wad'u bagi semai zikir. Misalnya ada sebuah lafaz zaid pada bagi zaid. Dia istimewa jadi sebuah lafaz zaid ni pada bagi zaid. Dia waktu orang istimewa ni dia istimewa ba'dal wada'. Sampai itu dalam kitab balaghah dia kata kalau istimalul lafzi bima wudi'alah ijma lapa bagi baca-baca dinama isma hakiki dalam balaghah.
Ihtimalul lafzi dighairi ma wudi'ala dinamo ihtimal dinamo ihtimal majazi. Betul lah mubarak. Supaya mubarak ni memang payah benar. Kalau orang tak ada mati tak hai ngaji ni. Tapi kalau kita mengaji al-mubarak mati ni Pahal kala walau pahal Quran lah pun belum. Ni saya tengok. Lepas tu ni hak kita ai. Ni hak kita nakal dia kita anak kita baca sunat. Ai. Al-lafzu dia kira al-mubarak dikira lafaz mana? Lafaz mana? Itu betul. Mana dia ada makna berat, mana terkait, mana berat, mana terkait. Dua tu. Dalam hati. Malah ni. Orang faham makna berat di nama tasawuf. Orang faham makna terkait di nama tasdik. Banyak yang kita itu tak apa. Al-lafzu lafaz qad yakunu kulliyan lafaz kulli wadan kulli. Kita sesuatu lafaz salah dia pakai wadan kulli nak tuju aqwalun wa af'alun mutatsuba lafaz siam apa pasal ni. Nak tuju apa? Nak pada imsak. Nak tahan daripada perkara yang muftirat. Banyak mana bawah tu. Kata itu. Saya kata kulian wadan. Tak boleh. Istimalan. Supaya kita kata lafaz salah. Dia ada hatta bagaimana akwal. Maka istimal pun nak pakai mana tu juga. Nihai kita misal supaya lafaz insan. Lafaz insan ke lafaz Allah. Ke lafaz saumu puasa ke. Tak jaga. Lafaz insan pakai bagi mafhum insan. Insan lafaz. Lafaz insan mana lafaz dia? Yani satu kau lafaz dia. Susun daripada tiga lafaz. Dua ada alif la. Dia alih, dia nun, sing alih, nun. Lafaz dia. Bagi mafhum dia, mafhum insan ni, kita tak tahu sini. Telah malam. Ulama mati, ia iwak mafhum insan tu, hayawanun natik. Mafhum dia. Mafhum mana zahid? Mana zihin ada makna lawai mafhum sini lawai bagi masadah. Mafhum mati lawai masadah. Mafhum subekah lawai bagi metu. Lain. Mafhum izan hayawanun natik. Mafhum salah aqwalun wa af'alun ghaib.
Mafhum puasa al-imsak anil muftirat. Bisyaratil maksusah. Fa'innahu maka puasanya wudia di wadah asal baca benda jauh lah wudia. Tapi kalau baca benda mula hazampi adik kenal ada di wadah hak ada di wadah pergi melazah. Kalau baca wadah melazah wadah hak ada melazah siapa? Wadah ni wadah. Orang melazah wadah. Melazah dengan hati je. Di wadah tu ni haki kita katakan wadah makhluk kalau Tuhan. Dia ada lapar, dia kandak, siap dah. Lapar ni banyak ni. Dia kandak dia tahu tak siap dah. Dia Tuhan ni kandak dia nggak tahu dia siap kandak. Kalau Tuhan. Sampai tu kita bahas kat Tauhid ini. Well, kalau dem hadap, kalau dem majlis banding, dem hadap nanti dia mendak tanah hari. Kalau semua kita nak tanya, ada berhadap lain. Melazah fihi aifil mafhum. IP lap dia melazah P ni pada satu lapar. Dia gini. Anu ada ya. Lapar tu nak dia tak payah. Kalau kita misal sifat Tuhan dia sifat Tuhan dia panggil sifat tak mutalik. Onu jadi mutalak dia. Okay. Sifat Zat Ning dia gini kan muadab dia nak ada. Satu nak ada wadah. Mesti satu. Wadah tak memang makhluk imam Allah. Yang kedua nak ada mau tumpi. Mau tumpi telapa. Yang ketiga nak ada mau tumulah. Mau tumulah tu mana? Di sini. Ni. Mulazah fi afil labdi. Mulazah ke apa? Akal qada mustarak. Qada mustarak tu mana? Ni budak tiba dah surah qada mustarak. Ini ya. Hukum hai. Wajib sunat. Mustarak di mana? Wajib sunat. Mustarak ditutup. Itu kata mustarak bagi wajib sunat. Hadrat ada mikro. Ni nak tahu dia.
Mustarak mana? Mustarak Tegah. Di hadai dia. Kita tak lagi. Dekti apa? Tapi aku tak ikut tadi. Pani juga kan. Now kita nak tahu. Super Aizan. Kalau kita manusia Aiman. Itu kota Mustarak. Mustarak mana? Aizan. Itu kota mana? Zaid Umar. Bakar. Mustarak Aizan. Rumah kita dia mengaji di muka ni. Okey tak ada. Tapi hak tak sabar. Ni tengok sabar. Tunggu itu. Dah ketik baru masuk. Oh nampak. Tapi kenapa lagi tu? Pak kita ada manjin hang tu. Jahat. Okey sudah sampai. Kalau kau dia dah mengaji ni, kalau kita kata tu kita baca pada kalau kita mengaji reti dalam toh ada belah ke apa baca dulu. Tapi kalau kita mengaji tu toh dalam tak lagi. Kau kata dalam lagi. Tuh dia kecek baba itu. Kadang-kadang dia kecek dia tak kerti. Sama ada tafsir atau hadis. Dia jaga. Tapi dia kecek dua itu. Melalui ke kadang baina afraq dia panggil. Kalau kita semua dia juz'iyah dia panggil. Pak afraq ni nak kira haning juz'iyah dia panggil, afraq dia panggil. Cuba kita kata insan, nasion. Apa dia siapa? Umar, Zaid. Habis. Tak pula dia. Kaman dia apa ni? Dia asal ni kira dia panjang ni. Dia benar ni. Benar, kita nak kerti benar. Sama ada kita berdua yang tadi kira ni. Kira kalau kita dulu ni, balik kita. Satu kita kira benda kodeng. Yang dua kita kena benda baru. Dua tu je. Al-Mawjud, benda ada. Yang kasimu illa kismain. Bagi besar ni. Okay. Qadimun wa hadithun. Satu kodeng, satu baru. Lepas tu kita tahu boleh kodeng. Tak sih. Jaga boleh hadithun. Boleh benda baru. Benda baru ni ada kala ni khabar tadi. Ada kala Jason gini. Ada kala now. Ada kala pasal.
Ada kala aradul an, ada kala araan, ada kala aradul khas. Banyak tu ya. Ni aku. Lepas tu, dan ada kala juz'iyah. Maka hak kulli berapa hak kulli? Dia kira dulu. Kulli jenis, kulli nak, kulli pasal. Dia dulu. Bagi juz'iyah pula ni, apa lagi? Juz'iyah hakiki, juz'iyah idafi. Dia bagi dua pula. Ngaji dulu aja. Ni dah, ya, teka tak ini apa, dah habis baru. Nampak. Dia tak habis lagi ni. Waktu isi domel aku mana, waktu isi isyarat aku mana. Waktu yakunu juz'iyan wad'an. Dak lelaka. Kama aja qad hatta qadam mustara wastimaluhu. Ini cara mana? Misalnya, misal masa Allah wadah kulian istima kulian. Misal tu. Sementara dari istima dia dengan itlaq. Itlaq ni kuli. Asal mana itlaq ni? Tak ada kain. Dia kaedah. Satu kaedah. Orang kata kaedah, orang panggil kaedah dan lurah. Bubur, satu kaedah lurah. Al-itlaq. Yang ni, itlaq ni apa? Tinggal kain. Orang kata kaedah, iza tarakal kuyu zadal umur. Itu kaedah dia. Apabila tinggal kain, tambah umur. Iza zadal kuyu zadal khusus. Kaedah dia. Apabila tambah kain, tambah tutup. Kita nak misal. Kalau apabila tidak nak misal. Rajulun. Laki-laki. Ada kain. Umum. Tak ada kaya laki-laki bahasa Aceh, tak ada kaya laki bahasa Aceh. Jadi kita kait. Tambah kait so. Jadi Rajulun Arabi. Laki bahasa Arab. Tentu ada laki Arab. Kalau kita kait lagi. Kau tak maksud. Rajulun Arabi fil Makkah. Tentu ada judul Arab di Makkah. Bagi kita kata, Rajulun fi Sabali. Tentu ada yang di Mekah, di kampung Sabali. Ini kaedah. Iza tarakal kuyu tu'illah. Zadal umam. Iza zadal kuyu zadal khusus.
Ngaji lantai. Ngaji. Nanti kita dalam Ramadan ni, insya-Allah faham. Tapi dia ada menganggap kita itu tengok yang tak ini. Tak pernah tak rasa dengar ke surah. Tak tinggal. Dia istimewa apa dengan idlak tu. Dengan tak ada kait tu. Ialah dengan umum tu. Istimewa ala kulli padai. Atas tiap-tiap piring. Sabar dia. Istimewa nanti ni kadar dia. Kadar istimewa tarotan atas tiap piring, tarotan pada satu kali. Jadi ada. Dia istimewa pula atas tengah abra. Ni wad'an kuliah wad'an istimalah ni. Akhirnya dengan etibar melekapinya nyebak del abrak atas kodam utara. Jika ada apa dan kodam meselokkan kodam utara. Waktu ni dia keluar ni. Atas pada kerja kuliah ni. Kau kita suruh tu. Pada itu. Kita suruh. Ni dah kata lah kau. Qalan nasu. Berkata nas. Ini dah. Nas ni. Dia panggil asana ni. Wadah dia kuliah asal dia. Istimewa kuliah. Asal. Tapi di situ dia panggil istimewa enggak ada wakil nas inna nas kau jami'u. Dia bagi di istimewa ala ba'dil afraq. Yani ulama tu qala nas ya nunu'in. Pada masa Nabi dia kata buat Nabi kat jami'u tu. Inna nas anu istimewa syarat orang Nabi. Itu dia panggil asal nah wadah kulli istimewa kulli. Kama dia tak ada istimewa pada setengah kulli. Waqad yaku tak ada lapar dia jadi. Juz'iyan wad'an istimewa dan wujud. Mana ni ada gada? Oh, iaitu Allah. Al-alam. Kita mengaji Allah. Isi Allah. Semua daripada Allah anak kita. Kita nama anak kita dulu. Nama Abdul Rahman. Misalnya.
Anak kita apa tu? Lapar apa tu? Anak kita punya sih. Ni. Lapar. Lapar pakai ini isma. Sabar apa? Fainau. Maka dia halan. Maka puasa ni nanti akan bah pada bab dia wadah dua ni lagi ke batai isi mari isi nak kita isi mari buat. Dan lagi ke batai. Allah rasa Allah tu di wadah akan apa Allah. Supaya Abdullah, supaya Abdul Qadir, dan supaya Umar, supaya Bakar. Banyak 5 ajaran. Bagi benda dia ditakyin. Kita kata anak kita ditakyin. Atau anak Zaid. Atau pakai tertentu. Ini wadah pakai ni ini kayu gubak. Dia lapar tentu misalnya lapar rumah wadah bagi anak kita tu lumayan. Mu'allan apa mana mu'ayyan melazah itu tahu. Maka tentu kita melazah tentu tu sehingga kita boleh tunjuk ni ke akal hati anak ni. Kalau gitu kalau benar ni fala yatana walu gai maka tidak mencapai fana yatana walu gairahu baca yatana walu maka tidak mencapai ia lapala gairu akan lain pada muayyan. Kalau kita saya anak kita nama Umar maka Umar tu tak lapar Umar tak siapa anak Allah lah tak usah. Dua dah ni yang ketiga. Wa qad yakunu takada adalah lapar tu kulliyan wadan nasbah wadah dia belakang wadah wajudnya istimah wadah boleh tapi istimah diberi waktu orang kecek boleh waktu wadah boleh ni goyak dulu semua lagi akan berjaga wa tu dia tinggal bagi isi manfaat. Bisa marifah halai pada Allah. Allah marifah dah. Tak apa halai. Mana hak tinggal bisa halai pada Allah? Isi damai. Isi syarat. Isi musuh. Isi yang ada adilah. Dalam jemiah aja. Isi dapat pada isi tak satu pada isi marifah. Semua tu. Isi Allah isi marifah semua tu. Semua isi marifah. Hal lain pada Allah ni dinamo apa? Lagi sebagai. Kita tanya isi marifah lain pada isi Allah wadah apa? Kalau orang mengaji je pak. Dinamo wadah dinamo kan wadah kulian
dan istimewa juz'iyah. Waduk kulit. Nanti saya waduk. Lagu mana dia? Dia bolehlah pakul. Supaya dia waduk kata, si Domeng. Aku waduk lapa anta. Bagi tiap-tiap tu kuliah. Bagi tiap-tiap mengkotak, muzakar, memprak. Mengkotak, muzakar, memprak tu umar. Kalau kita di rumah, umar. Boleh kita ada kata. Bagi yang maifah. Wa makna ni jadi mutadan. Wa makna banlo makna wadaknya wadak lapa piha pada makrifat pada bagi maifah. Apa makna wadak dia kuliah? Nak lihat. Dan bernama wa makna wadaknya wadak lapa. Kata wadak kuliah tadi fiha IP bakil ma'arif. Ma'arif apa mana-mana. Wadak kuliah apa makna wadak kuliah? Ni khabar annal wadi'ah. Bosa wadak sama ada dia wadah tu tak sunyi Allah makhluk orang wadah tu maka wadah tak akalah kalau apa mana tak akalah itu kalau makhluk Tuhan tak kata tak akalah Tuhan boleh kena kata ada. Karena Tuhan tak boleh kata akal. Kata hendak tak apa. Tak akal lah mana. Arada. Mana pergi. Orang tu. Dia kan lagi. Amran mustarakan bainal afraq. Kita dobur-dobur dia kan. Dia kan lagi lapa mustarak. Kita ayat mustarak. Antara segala afraq. Tapi istirak mana tu? Istirakan maknawiyan. Istirak akan istirak maknawi. Bukan istirak lafzi. Kita baik dah tu. Habis. Tak kala itu summa ayyana. Kama dia mentayin. Kama dia matayin. Anyana siapa ni? Baik mati. Anyana al-wadah. Allah perlu akal apa? Dia tanya. Misal dia tanya lapa. Kalau lapa isi domen, lapa anta. Kau nak tahu. Kalau lapa isi serak, nak misal. Supaya lapa hazard. Kalau lapar lapar ada lele sebab ar-rajulu dah lewat dah. Kenapa? Kita ye. Kaman dia mencayu kata Allah dah tu jadi muka tu. Mutayin akal apa? Laha bagi tayi bagi apa? Ya tayi apa bagi apa? Supaya apa tu? Bagi segala apa? Dia telaka ni supaya diitlak, supaya diistimewa ni. Dia telaka itlak orang panggil istimewa bagi. Dia tayi pak nyawa istimewa. Supaya diitlak, diistimewa.
Itlaq domain itlaq ranya itlaq al-lafzu ala kulli fad ala kulli atati minha minal afra. Nanti kita nak minta itlaq ala sabilil badan atas jalan pilih kata itlaqan istimalan hakiki hikmah hakiki. Kita anta kata kita anta kalau kita ke rumah boleh, kalau kita pilih kata kita halih anta kita dibakar boleh, kita halih kita anta kita di Usman boleh. Itu Allah sudah itu hakikan yu'ayinu yang tayin yu'ayinu yu'ayyanu ditayin ke makna dia mana apa ditayin ke kena ada kena nak misal dia kena kan supaya isi asyara kena hadiah tayi dia kita. Kalau kita, kalau gaib, dia gaib. Kalau gaib, kalau mutakalim, dia mutakalim. Kalau isi asyara kena dia, kalau dia tunjuk. Tayi dia. Ni, ada ni. No misa apa anta misa si domen. No misa anta masalah mau tu dia luar bagi dia mupra tu sore zakat jate. Kalau anti itu mupra anti ada tu mupra bagi mana? Dia anta nyata bagi berak mereka mukhotab ni enta kalau zakat gaib kena kata huah kita atas lain tu Allah sabilil badan atas jalan beri kata ni ini kata kama ni hazal hukum ni hukum ni hukum mana hukum kata kulli yang wad'an juz'i yang istimalan ni ya duduk istimal ipak seperti ini sebut mana dah kata mana hanya tengoklah sebut oleh Syekh Muhallid Syekh Muhallid sebut mana semua ibadah sebut dalam jemput jawamah ada lagi wal qarinatul muayyanah bakana hadis ayin di situ di domain ni siapa kitab pada lapan tak ni nama mana ini 2 je berapa kepada tapi tak apa tidak ada tapi dia membilang buat ngày mà mắc vẻ là kita laku pasal ngaji ni tak apa dia ada dan nak misah lapah hal ni saya salah masalah
Maudu' bagi apa? Maudu' likulli mufradin. Maudu' bagi tiap-tiap mufrad. Muzakarin yang zakat. Musyari ilah ya isyarat. Mana kerana? Wal kana mu'ayyanun fih. Kerana hadis ta'yi padanya isyarat al-hisiyah. Isyarat hisiyah. Apa isyarat hisiyah? Dia mengerti tak kalau bertanya dia. Isyarat hisiyah ni apa makna isyarat hisiyah? Dia terima. Isyarat hisiyah tu sekira-kira tunjuk, boleh tunjuk tanya. Ni. Ada ni. Bubur. Isyarat hisiyah sekira-kira boleh tunjuk dengan tangan. Isyarat hisiyah ni. Kalau benda hisi. Dek disambut, dek isyarat dengan zihir. Tak panggil isyarat hisi. Kalau sekiranya benda manawi. Zihir kita ni. Isyarat. Puan. Kita goyang. Ini. Semaya. Ini. Ini email ku ni. Email tu nak tengok tak lain. Kita sarang dengan dia pula. Email ku ada email ku ni. Dia dua isyarat ni. Isyarat hisiyah sekira boleh tunjukkan tangan. Isyarat zihniyah sekira ditunjuk dengan akal. Akal kita. Kata dia, watas metu hadal wadu. Dia penama ini wadu, ini nama kulian. Sekalipun maudu ilah juliyah. Kama ulima, itibar tahu dengan itibar Allah, na Allah wadu. Allah wadu lapak kudu ke lapak badu. Yang dihadir dengan dia agar Allah akan juliyah. Mana Allah wadah hadir dengan dia? Iaitu perkara yang kulit. Ia sekutu antara segala afrak. Allah ni tak kalau yang akan dia. Ni kalau kita. Kalau Nabi ta'allamahu ya tahuakan dia oleh wadi oleh Allah diizinkanlah kewadah kemudian. Wa amma ada apa? Kaunul labli juz'iyan. Wad'an. Wada' dia juz'i lafaz. Kuliah istimalan. Wada' juz'i Istimah pada waktu istimah kulit. Ini tak ada. Ada juga orang boleh tulis. Gairu mutasawwirin hani tak boleh. Tak boleh buat masalah ni. Habiskan. Wahada Bangun apa yang ini? Mana dah? Isyarat sini dalam noyak ini. Benar. Kadar maudu'ilah. Ni isyarat ini.
Ini yang syarat tunjuk dengan hati. Ni. Hazar. Ni syarat ni. Syarat mana? Maksud mana? Kau numudilah fima adal alai ni. Apa kita? Jatuh makrifah. Alai pada alai. Itu kau numudilah fima adal alai dari berus kalau makrifah. Mudilah itu dia. Mudilah dia. Entah umar dia ada hati dengan perkara kulit. Apa perkara ni? Orang dia kata ni. Likul lipatin hati kulit. Likul lipatin muzakkarin mukhatabin. Ada amna kulit. Dia ada dengan tiga itu, iaitu mazhab Al-Juddin dan Sayyid Al-Jujjani. Ini ulama para waman tabi'ahuma dan mereka keluar. Wa amma ada pun mazhab Sa'duddin Tabtazani dan lain daripada dia, iaitu Muslim Maudu'ullah Mafhum. Mafhum bukan Maudu'ullah lipat tak. Mafhum kulit. Mafhum. Alhamdulillah. Bukan diri ada. Jadi gini. Jadi hak saat ini. Mau jelah dikuli pada muzakkar itu. Bukan diri dia. Dia kata apa? Dia kata entar tadi. Entar Alhamdulillah dia Lukul lipat di muzakkarin muqad hadu. Saya berkata bukan diri dia. Kita umat. Tetapi di syarat istimah diri dia. Maka entah masalah ini. Maudang aduh ampun. Muperak merakam pakau. Ai bagi mafhum kulit. Tetapi di cara musyarak wadah besar tidak istimah. Bagi istimah pada diri. Istimah anta umma anta kadai. Nah, itu. Wa kaza istimlah kaum pada isi isyarat daya tinggal bagi marifat. Intaha nak tengok panjang kita tengok dalam Al-Babik Al-Banani mula khosan kita nak kaya tu. Jadi dia suku mereka itu ulama takkiri akan ini dia sebut akan ini wadah isi darah yang wadah isi manfaat sebut daripada isi pertama. Nah, yang berkait dalam sapi akan dia ni akan di sini oleh ulama takkirun. Dia berharap mereka itu ulama takkirun pada wadah mereka khabari. Mereka khabari bukan mereka isya'i. Mereka khabari ni mereka muntadah khabar.
Dia kalau PN lain pada PM lah. Tengok kat kawan. Masalah. Ano kawan? Yang jaga dia akan wajah maka kau balik ni udah lama tak kedimang ya jadi dimut lagi suku bagi semata-mata subuh ni subuh anu ni negara subuh nak kira ba mati tu nak subuh mahmulil maudah di bantai nak subuh pak ulama mereka subuh mahkum bihil makalai kau ada kalau kita itu nak subuh ulama balaghah subuh musna' lil musna' ilaih nak subuh ulama nahwu subuh khabar lil mubtada' tapi kata saya guna engkau dia kata kalau kita mengajar awal kampung mengajar tauhid ke mengajar fiqh ke jangan korek dalam korek tu saja kita hati mula mengaji mari mengaji berarti lek berarti kena suruh tolong ya mengajar kampung jangan yang korek dalam ni mengajar boleh buat alim boleh kalau kita bercara dengan orang boleh kita korek ya korek dalam kata saya guna dua bahasa satu korek tu berisi satu anak ya kita korek tu berisi satu anak jangan dia kata jangan korek untuk bertahan tak pakai kalau orang korek tak ada kaedah dia tak berisi perdana dia Zaidun Sa'iman tak bisa Bangunlah Zaid orang bahasa apa makna yakni subutus siyam di Zaidin atau Alam ini dia kata mutlak subuh ayu kata padanya anau bahasanya mauduk diwadak bagi juz'iyah subuh gana bukan bagi mutlak subuh jadi diwadak gimana apa bahasa
Subuh puasa bagi Zaid, subuh semaya bagi Umar, subuh berjalan bagi Bakar. No, ososor. Al-wad'ul khah lil'an. Khah di balapakah. Bagaimana habis. Ni dia kata yang kita baju ni saya buat. Elang tahu dia nombor kismah al-akliyah. Bagi akal. Dia kismah ada kala akliyah. Dan kalau kismah ada kala istiqra'iyah. Dia kata kalau kismah basakan lebih akan bagi dia kapal. Jadi wad'ul khah lil'an. Kita ada bicara ni dulu. Wad'ul anil khas. Tak ada wad'ul anil khas ada, kira akan ada wad'ul khah lil'an pula. Balik tu. Nyara dulu kita wad'ul anil khas. Kita balik wad'ul khah lil'an. Gerakan. Bukan kau punya sahabat. Hak kira biasa tengok. Siapa yang kita bagi? Itu istiqra' berkakak. Sukurai-kurai sehari malam. Oleh-oleh ni hari ni malam. Sebanyak-banyak hari. Tu je. 15 ribu. Ini istiqra' apa? Itu taksi apa ni? Dinamo taksi istiqra'. Kita kena klik. Tak saya kira sah jatuh. Benar tak jatuh, kira boleh. Tawi ilmu bahasa taksi akliyah tak tadi kisman rabi'an. Yani akah bagi kisi pertama. Maka kisi pertama iaitu kita akah. Wad'ul khah lil'an. Hak kisah semua. Kisah yang tiga mana? Wad'ul anil khah. Wahuwa akah bagi kisah yang tiga iaitu wad'ul khas di maudulaan. Akah bagi wad'ul amdil khas. Illa mereka bahasa dia tidak ada baginya bagi kita kerja ke apa ni pada kalai. Tak ada kalai bahasa ni. Tak ada lapar kan. Sebab apa? Kerana kau sekira-kira tertukar tidak ada akal kadar kau tu menjadi pembagian. Maka lapar ni cuma yang tak mana. Jadi kau kita semua banyak. Lapar ya cuma bagaimana. Jadi supaya kita main. Supaya kita nak suluh benda. Tak nampak mereka kita kena tengok dulu.
makna tak apa juga kalau tak ada lapar. Kerana lapar ni dari mana? Dia kata, maka benar halau. Salah kau ni halau. Dia jadi kimi menafsaran dah. Jadi mana lapar kau, makna daripada sekiranya umuman. Naim pakai. Tadi kata Syekh Allamah Al-Abhuri ada kalian. Kalian wad'ul khahdil am. Sekalipun kalian ni khah. Sekalipun benda khah, tak patut nak jadi wajah mulian. Waqad yumassalu lahu, dan sekadar dimisal baginya. Sekadar dimisal bagi atau bisa anak mari baginya bagi wad'ukhah limaudu'in la an. Jadi wad'ukhah dia misal gambar. Dia misal dengan bagai nama iza wada'al wadi' ada misal. Apabila menghatta oleh wadi' akan lapa insan misal. Lapa insan akan lapa solah akan lapa sajarunku. Lapa insan masalan dia hatta bagi mafhum kulli. Bi khususihi khusus. Apalah mafhum kulli insan, iaitu hayawanun natik. Kalau kita tak ada kata semua. Kalau kita lapas salah mafhum kulli iaitu aqwalun wa af'alun mubtada'atun bitakbir wa muqtabatun bitaslim bisyara'itil maksusah. Itu mafhum kulli. Dengan contoh apa boleh? Lagi pula boleh baca wa maksud atau butuh dilek. Ma'akotain nazari, jangan dilek. Ansiki ada dilek daripada masadah dia benarnya, benar kuliah atas dia tak ada diri dia pula. Semata hati kita pecah di kuliah. Fa'inna wadah lagu ni dinamakan wad'un khas li'an. Sebab apa? Amma ada pun boleh panggil wadah khas sebab apa? Kerana melada makna maudu'illah ingat itu. Bukan meladu, mafhum kulli. Ada pembagian sebab apa? Kerana makna maudullah mafhum kulli. Dia tidak melazah benar mafhum kulli itu atas afrad. Padahal dia mafhum kulli. Ya, mana dalam dia tak ada kira mana khaligi. Macam itu. Kalau tidak malam benar, kata apa? Dan tak keluar ya ni. Wadah ni dari daripada wadah kulli. Apa itu? Baik ahli kita baca sahabat. Apa kata? Al-Qismur Rabi'.
Istimewa baik ni dia nak buka punya. Yang kosimu terbagi dapat. Baik tiba malu. Dia bagi yang tiba ni. Yang tiba kan ni. Jadi baru. Ni yang tiba malu. Malu ni mana? Lapar ni dia panggil dal. Kau dulu. Makna dia panggil madlun. Nak sebuah lapar kepada madlun dia panggil dilalah. Ada orang tanya kita. Dia tadi dilalah ni berapa? Dia kalau orang tanya dilalah, kita tanya dia. Kata mu nak erti dilalah ni. Kelima kuat dilalah ni. Tanya dia. Nah. Budak-budak bagi salah, kelima dia masjid. Tu. Tu boleh. Pamati masjid ni, dia panggil apa masjid? Mustaq minhu. Ni dia. Mustaq minhu. Isi baik pakai mustaq. Baik isi baik begini. Lah ada. Dia tak tahu isi baik ni. Kalau tak tahu tak kira tak tahu. Kalau tahu dia kena tahu. Isi baik begini. Dalun atau dalilun. Baik saya makan orang ni nak. Ini madlu lah. Ngerti apa tu. Kadang naik. Kalau tetap kalau dilalah. Isi baik bunyi dalil tu. Tak apa mana lain. Yang ni. Syai'un yattasibu bidilalah. Ni. Yang ni lapar dia panggil dalun, dalilun. Makna dia panggil macam tu. Wa nisbatu baina dal wal madu dilalatan. Apa Dilalah tu, nak sebuah ilmu makulat dia panggil apa? Main ke Yusama dinama main ke laku misbah. Ni dia. Sampai ulama dulu dah. Ibarat dia, kalau dia tak peletik, dia tahu. Kalau ibarat lagi, tak tahu. Nak berat lagi mau tahu. Dan bagi lapar tiba madlu dia ila kismat. Ni kaya dia. Tak gaya lapar dengan tiba kelima 3. Di sini ada. Tak dibagi. Bagi lapar. Kalau tiba jenis, isi mustaq. Numpah. Ni tak ada kira ni. Negara ni.
Nak kira terbagai lapar dengan hati bamadelo dia. Tak sunyi dua ya. Emo pakai kulit. Lapar kulit. Emo pakai lapar juz'i. Nah, apa tu? Satu. No ya. Ni bahah ni. Ni. Dalam hati. Kalau orang pergi mati, tak ada apa-apa dulu. Pak Kuli pula tu berapa pagi pula. Kau kita nak suruh wala suruh banyak. Kuli jenis. Ni, kau suruh. Kuli saja pula. Yagi pula. Kuli jenis. Kuli na. Kuli basah. Kuli ada khas. Kuli ada am. Dia ya itu ya. Kuli ni huwa kuli lapar. Allazi ya masalah. Kalau ada mati lagi ni ya. Yamna'u tategah nafsu tasawwurihi la yamna'u tidak menegah oleh diri tasawurnya tasawur kelapa tasawur ni dalam hati noya tarik ya apa kita tarik apa pun misalnya lapa insan tiga tasawur lapa insan tasawur yang kita tarik lapa insan tu hayawan non-natif tu kita tasawur ayo natif misalnya tasawur lapa salah jadi dia tu akwal tasawur lapa posa amsah hingga ke tidak menegak tasawur daripada jatuh sekutu padanya pada dia supaya kita tasawur lapa posa insya tak berdekat ya sekutu jadi boleh sekutu pada Amsa Zaid, Amsa Umar, Amsa apa masuk di situ ini dua dalam hati kedua tarikh la yamna'u ni tarikh kulit ni tarikh dengan api ke bagi la dengan api tarikh yang kedua ai huwa ini tarikh yang isbat atau tarikh lagu ni tak apa huwa kulit tu an awasa yufham dipahak ke sekutu enggak pahak ke sekutu yani sekutu aprak di dalam dia nak misal dapat insya yang bisa maka tasawur maknanya mana insya allazi huwa mana dia apa tu tarikh tu lah hayawan natik hayawan ni hijau natik ni adakah
asal nate ni, asal mana, ditutup. Tapi di kanan tutup sini, pada adakah. Min ida kan kau asal dari min idlakil musabbat, iaitu betul-betul waida datit sabat yataka. Menarakan betul tak leh, tengok lembu tutup boleh tak? Tak leh. Dia benda boleh betul ni, betul ada huruf lah. Hak benda bagus. Malaysia buat apa yang cetak nekat. Habis itu. Kalau nate, kalau hayawan, nak tarik mana? Nanti kita kata hema ke, lembu ke, kena kita tarik lagi ni. Hayawan as-sahil. Nemu tu nanti tarik tutup. Jadi nanti, nanti dia tak ada. Benda hidup tak ada. Ikan hidup. Kalau itu hayawan, kita kira kepala. Dia panggil jenis. Jenis masuk hayawan, Malaysia masuk, nanti masuk. Malaysia hidup, nanti hidup. Masuk. Dia panggil jenis. Nanti dia panggil pasal. Baru keluar nanti. Karena nanti kita nanti. Ulama PK dia tak ada lapas salah, kita tak dua lagi. Maka nak tahu subuh ke mana lapas salah ulama PK ni. Dia katakan akwal bibar apa kata af'al gawa mubtada'atun dimula dengan kebe dia sudah masalah. Nak kadang syarat itu tu. Sebab apa orang baik ada? Karena semaya ni nak jadi semaya kena ada rukun dan syarat. Anu kita bahas dan kita kerti makna allazi wa hayawanati. Maka tasawuf tu tidak menikah terjadi pada jatuh sekutu afrak ya banyak semaya zaid semaya umar fihi pada kita nak tahu sekutu nak kian ni makna bahawa kita kalau mana bahawa tu sah kita buat khabar yang mana bahawa tu mana kulit karena mubtada khabar ni mukhoba antiba mafhum okey kata ada pun mubtada antiba masada apa kata semaya umat aqwalu wa amal sini pada cuba kita kata zaid hayawanat syarat umat hayawanat syarat belah tu begitu apa dia supaya uji misal dari umma baka kepada enggak. Dia kedua
Ni kita ada uak kita ni. Ajuin nak kena tu. Kita masuk dalam. Kaulu. La yamna'u batawaqi. La yamna'u tasawwur. Na'namsu tasawwuri min wuku'i syarqafihi. Baca tu. Atala huwa annahu yubhamu istira. Ailan kenal kedit la yamna'u nafsu tasawwur mafhum. Karena antara tasawwurihi domain raja lafaz tak betul, bukan kita tasawwur lafaz. Tasawwur mana dia? Kalau kita nak terkena mudah. Begitu, bangsa. Lafaz tidak. Mana ni belum? Tasawwur lafaz. Latu ke dah latu. Ini orang panggil pada dia kata dinamakan Allah Hakim Mutaf. Ja'a rabbuka. Ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Bukan data Tuhan. Sekali atas zaman tu. Jadi ja'a amru rabbuka. Usainya jadam negah diri tasawur mafhum lafaz. Iaitu mana? Maksudnya la tasawwuru ma sadaku. Bukan tasawwur ma sadaku. Bukan tasawur masadak lafaz. Kita tasawur mafhumnya. Jadi ini. Kol. Mafhum itu makna diheng, makna di hati. Masadak makna di kharij. Masadak ni agak panggil makna fil kharij. Kalau semaya mafhum akwa. Kalau masadak saya di ada luar. Kalau ya umar, itu masadak dia. Itu dia panggil mana khariji kan. Kalau dari hati dia panggil mana mafhum. Jadi dia panggil mana zikir. Tasawur mafhum dia bukan hati bukan tasawur masadak bagi mafhum. Kata kita fal mafhum indal manaqiqah. Mafhum di sisi ulama mata ialah lawai bagi lil masadak. Makna khariji itu masadak.
Jama pun indal usuliyin. Ia ulama usul fiqh. Lawan bagi mentu. No yang mau bersih dah. Nah, lawan bagi mentu. Makan pembersih nama biasa. Dua. Tasma bagi tiga. Mafhum aula, mafhum musawi, mafhum adna. Terus ini. Lawan mentu. Sekolah nak dia bisa. Nana orang sebab takul lahuma ufid. Saya kata jangan kata bagi orang dunia kecek kasar. Jadi kata ada. Mafhum wabakohnya pukul lihat. Tak boleh juga. Karena Allah itu cuma hukum kau. Tidak ada hukum pula. Ada pun disediakan matematik. Saya kata wa'mur ahlaka bis-shalah. Subuh lima angkat mayat. Mampaunya syarat saya untuk mayat. Masa daya semaya hak kita subuh. Hak selalu hak subuh. Semaya itu masa daya. Maka nak tahqiq mafhum di masa daya. Qauluhu jawab ini, jawab dua. Dia kata ni mati. Asal nafsu tasawuri dia tak ada satu. La yamna'un nafsu tasawuri. Nafsu tasawuri itu orang panggil akhama. Ukhima betapa diselik lapar nafsu. Diselik lapar nafsu antara yamna'u dengan antara tasawuri. Buh nafsu itu. Buh apa? Dia kaedah dia nafsu lain, diri tasawur lain. Tasawur tu idrak. Idrak tu apa pula? Dia kita kata. Selain itu apa? Karena isyarat pada man tasawuf. Karena isyarat tegah tasawuf. Yang menakut itu tegah. Dan tidak tegah tasawuf. Iktibar di diri tasawuf sendiri. Tidak boleh bayangkan. Diri tasawuf itu tegak. Jadi dapat diri ialah diri tasawuf. Tegak situ.
Dia tasawuf. Tasawuf tu idrak. Idrak tu berapa lah. Mana tarik. Tasawuf tu idrak. Dia idrak tu nak sampai idrak kita tu dengan tarik. Dalam hati. Apa? Betul. Kamar dia idrak tu berapa? Yang ni dia tak ada lagi. Ulama tak ada. Yang ni wusul qalbi ila tamamil makna. Mana tahu? Sampai hati kita pada sunnah makna. Seperti sampai hati kita pada sunnah makna insan hayawanun natik. Sampai hati kita pada sunnah makna solat aqwalun apa hingga akhir. Sampai hati kita pada mana siang ialah imsak. Tasawuf ni dia nak boleh dia kena tarik. Kamar dia apa mana kita tahu yang ni usulul qalbi dia tak boleh ila tamami makna syai'. Ada baru tu. Ni hari kita tak sakit jangan dia membahas. Hai ada ya. Dosa kita dan jaga kita. Mungkin ada jaga semula. Dia butuh tilik daripada mana khariji. Nanti tengok. Kita bu. Allah Ta'ala. Atau kata-kata Allah Ta'ala ni satu lapang. Ulama-ulama dulu dia barang dengan Allah Ta'ala. Tapi maksud dia wa dalilu Allah zalik. Itu maksud dia. Mana dalil tak begitu? Maka kata diri tasawuf diri tasawuf sendiri tu. Dalil kata tidak menegah lah. Iaitulah faedah. Ini jaga. La faedah makna dia, makna apa? Makbuk bihaqi. Kita dapat ilah ni. Ini penting kali kita nak faham banyak sini. Alah. Ini tidak cukup pula. Jadi habis ni, tak lagi dah. Ilah ni makna dia Labailah Nabi ayat kita. Kita tahu dah no, labailah makna Nabi ayat. Nabi siapa ayat kata mana ilah mana. Kalau kali Jibril, kalau wasitah Jibril. Jibril tahu dah. Kalau Allah Ta'ala ya. Kalau tak ada wasitah Jibril boleh. Ilham. Nabi ambil Allah. Allah Ta'ala ya. Dan kita tak tahu. Ilah ni mana apa? Karena Nabi kita ya kita ambil pandang. Nabi pun tahu ilah. Kerana Allah tak tahu ayat apa? Allah tak tahu ayat, Allah tak tahu Nabi ayat ke umat dia. Mana mau hati. Lapa ilah ni boleh dikatakan bagi zat ma'bud hadin. Dan boleh dikatakan bagi zat wujud hakim dia kata dia boleh dikatakan bagi zat yang terkaya dia yang lain dia baca ialah qadar
ilah. Tapi kita kira ni soal. Makna mau behku. Kalau gitu, mana nak mak pun benda sembah dengan sebenar. Orang tanya berlaku mana benda orang bersembah dengan nak panggil. Yang ni orang jadi kita. Orang sembah mana? Dia orang yang mengadakan kita. Yang Tuhan dengan kita ni dua. Satu dia mengada, kedua dia imtak. Ni ikut jairan itu. Tapi dah tak ada tahu. Nak betul sebelah negara ni. Tapi walahan ni penting kali. Kita dengan Tuhan ni ijak pun dia, imdak pun dia. Itu mana memang hati. Kalau kita ini kulit. Tiap orang ni boleh mahu hati. Boleh nama Tuhan. Boleh kan? Jangan ditilik apa. Jangan ditilik dalam akal. Kira di mana ni? Mata tak. Tidak menegak. Islam. Kalau rumah tu memang mampu hati. Kalau Zaid mampu hati. Jangan ditilik di Kharik. Kharik dia tak ada seorang saya. Dia butuh tilik daripada mana Kharik. Yang tidak Kharik tu Allah dia. Orang lain tak ada. Itu tilik Kharik tu bukan semata pahal apa, pahal dalam akal. Ibadah ni suka banyak ni. Nak suka. Habis dekat ni, ada kaul usaha di bawah ni. Ni kan. Dengar makam Surah bahasa ilah dengan malu sampai jadi kau ini pada jalan butuh telik belum kali Allah jaga-jaga adakah gendai berselapa ilah dengan mana Ma'bul Hakim. Dia menegah tasawuf apa dia. Daripada dia tersekat padanya dengan ibadah dari khaliki. Dengan lakah kata tak boleh ada lain pada Allah Ta'ala. Dia tidak menegah daripada ikat dengan etibar nafsu tasawuf. Kerana inilah ilah itu kulian la juzinya bukan jenis indah. Ilah ni kita kalau kita la ilaha illallah. Waktu kita kata la tak ada Tuhan. Waktu tu orang kata masuk Allah masuk. Dia dulu. Tak ada dah. Sebab Allah masuk. Masuk ke jalan mana? Jalan sumulian lafzan. Jalan sumul apa? Karena sumul apa? Mana lapar dia tu tiap-tiap semua dengan tak ada. Allah tahu tapi tak masuk Allah akan api itu menjadi kostan kita.
etika kita tak masuk. Jalan kita senang. Dia panggil dalam ilah. Dengan mana makhluk ini? Waktu ada la ilaha nafi tu. Masuklah. Nasabah tilik di semula labzan. Dia tak masuk dengan lekosdan tu ya. Kalau kosak kita tak ada je dipakai orang tak ada tahap pula. Antaha kita sopan kita tengok tu. Kaulu kita bagi babin. Kaulu mula kata huwa iaitu jibah enggak ke. Fa'ahuna dinamutan wa'ilah. Membakar ke tarikh. Hai tanwih tarikh. Tarikh kol. Karena tarikh ko dua bagi. Satu tarikh dengan jelek intibat. Iaitu kata la yang na'u. Yang kedua tarikh jelek sebab. Iaitu kata huwa an yubhamul istirab. Ini dua tarikh ni. Nafi betapa sebab apa? Maka mu'adda. Lupa kembali dua ibarat ni. Satu saja. Satu. Mana? Wawah tu benarnya tarikh ni atas apa yang banyak. Itu kulit. Jadi benar tarikh ni. Apa mana benar? Jadi apa banyak kita awak mentada. Itu mana sedekah. Dan mana tarikh ni kita awak mentada. Buat khutbah. Nah. Habis masa kita pertama sudah cara kulit nak cara cuci tu kata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala Allahumma fa'na wa fa'na yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan maqbulan wa sa'adatan darin muslimatin wa anta khairur raziqin. Allahumma ajina wa qina fi umuri kulliha wa qina min fitnati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ajina akhlaqana wa nafis qulubana بنور هدايتك ومن نزلت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا